Kadangkala, sesuatu yang dianggap lucu hanyalah permulaan kepada tragedi. Satu gambar, satu perkongsian dan satu kesilapan sudah cukup untuk mencipta sejarah hitam dalam hidup seseorang. Buli cyber, kekejaman moden yang tidak memerlukan sentuhan fizikal, hanya jari dan niat di sebalik skrin. Di setiap perkongsian tersembunyi bayangan luka yang tak terlihat. Dan persoalannya, sejauh manakah kesan serangan maya ini? Setiap hari, berjuta maklumat mengalir di ruang maya. Jaringannya pantas, tanpa henti, tanpa sepadan. Tapi, apakah yang bakal berlaku sekiranya satu perkongsian kecil berubah menjadi permulaan kepada kisah ngeri yang tidak mampu ditarik semula? Aisyah, siapa tak kenal kat mana-mana pun dia tidur. Dia memanglah hobi dia tidur. Tak tahu kau dia tu kecil. Rasa tidur. Laporan demi laporan memenuhi dada akhbar tentang mangsa yang terluka, keluarga yang kehilangan dan pelaku yang menyesal hanya selepas segalanya terlambat. Namun, sampai bila tragedi sebegini akan berulang? Sekali jari menekan, tiada jalan untuk berpatah balik. Dan apa yang telah dihantar takkan pernah dapat ditarik kembali. Hanya satu klik cukup untuk ubah segalanya. Fikir dulu sebelum klik yang sama menghancurkan seseorang. Andai dapat aku putarkan kembali masa, tentu aku fikir sebelum kongsi.